Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Halo, hai. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam rancangan channel Tanah Sepalung. Macam biasa, di kebun Pak Lang akan buat kerja-kerja kebun. Hari ni Pak Lang cuti. Macam biasa, Pak Lang akan luangkan masa untuk main ke kebun. Pak Lang setakat ni berkesempatan untuk main ke kebun dalam seminggu, dalam sehari, seminggu sekali macam tu lah. Pak Lang berharap ada model Pak Lang nak siapkan rumah pondok Pak Lang ni. Jadi hari cuti tu bolehlah Pak Lang main tidur sini. Bila Pak Lang main tidur sini, pagi-pagi tu dah boleh buat kerja kebun dah. InsyaAllah hari ni Pak Lang nak tanam beberapa pokok lah di kebun Pak Lang. Jom. Sebelum Pak Lang mulakan kerja hari ni, jangan lupa hampa tekan button follow, subscribe, follow. InsyaAllah hampa semoga kita sama-sama boleh tengok perjalanan kebun Pak Lang ni macam mana. Okey, insyaAllah. Depan hampa ni pokok buah pelam ataupun pokok mangga lah, pokok pauh kalau orang Kelantan kata. Pokok pelam cokonan. Haknya ni pokok limau cokun. Limau madu lah, limau madu cokun. Pokok duri hitam dengan pokok durian kampung. Cuma durian kampung ni dia special sikit lah. Apa nampak tu, kaki ganda. InsyaAllah dia akan jadi antara penghuni kebun Pak Lang. Pak Lang nak besarkan dia dulu, kemudian bila ada rezeki Pak Lang akan kahwinkan dia dengan kelun yang Pak Lang suka. Okey, jadi hari ni projek Pak Lang nak tanam 4 pokok ni. Kemudian Pak Lang nak bubuh net hitam keliling ni. Walaupun Pak Lang dah pasang dah pagar ni, Pak Lang nak pasang net hitam sebab Pak Lang suka macam orang nak tengok kebun Pak Lang dia masuk dalam. Pak Lang suka macam tu. Jadi Pak Lang nak tutup lah sebab ini bahagian depan. Okey, jom. InsyaAllah Pak Lang bawa hampa pergi tengok keliling kebun Pak Lang dulu. Pak Lang nak tunjuk dulu keliling-keliling kebun Pak Lang. Okey, kita mula yang dengan belah sana. Kalau hampa nampak, okey, sana tu pagar tu memang penghujung kebun Pak Lang lah. Sana tu ialah kebun durian. Durian kampung orang-orang dulu lah. Tu kebun durian. Kebun apa? Durian. Okey, tepi ni pula kebun Pak Teh. Pak Teh ni dia tanam macam-macam. Pisang dia tanam, durian tanam, cempedak tanam. Kebun dia. Tapi sini dia banyak tanam macam pisang, serai tu dia jual ikut. Tapi yang dia tanam cempedak, durian pun semua sebelah sana. Belah sana tu kebun dia lagi lah. Dan di sebelah sini pula, sebelah sini kebun sawit orang lah. Tapi sawit ni sawit yang dah lama. Sawit ni 30 tahun. Dah usia 30 tahun. Dulu sawit ni ditanam oleh Fekra. Kemudian kebun Pak Lang sini pun adalah bekas tanah sawit dulu. Pak Lang beli sebahagian daripada tanah kawan ni. Jadi dia jual sikit lah kat Pak Lang. Dan Pak Lang bagi cuci semua. Pak Lang nak tanam lah, ikut apalah Pak Lang nak tanam kan. Kebun Pak Lang ni, Pak Lang tadi hampa nampak pokok pelam Pak Lang tanam, pokok durian, pokok limau. Jadi kebun Pak Lang ni orang kata kebun
Pak Lang buat untuk santai-santai, healing dengan keluarga lah. Di masa akan datang insya-Allah Pak Lang harap semua siap lah. Kalau nak buat bisnes, betul-betul nak buat bisnes, contoh semua ni tanam satu jenis pokok sudah. Kalau pokok nyok FGG, balun semua nyok FGG saya. Kalau durian, bubuh balun semua durian. Kalau pisang, semua balun pisang saja insya-Allah. Itu kalau nak buat bisnes betul-betul lah. Tapi Pak Lang sebagai aktiviti redah Pak Lang. Sambil tu insya-Allah Pak Lang kalau ada hasil, Pak Lang boleh lah jual sikit, sedekah bagi orang makan kan. Macam tu lah Pak Lang punya kebun. InsyaAllah jom ikut Pak Lang, kita buat kerja hari ni sikit. Mula-mula Pak Lang nak tanam pokok mangga ni lah, mangga cokonan ni lah. Pak Lang akan tanam satu pokok je kot kat kebun Pak Lang, buat rasa-rasa. Allah, berat juga ni. Pak Lang ingat tanam kawasan ni lah, dekat dengan rumah rehat Pak Lang ni. Pak Lang rasa kedalaman dia ni dah okey. Pak Lang bubuh galak akak lah. Yang ni ubat semut. Sebab ada semut sikit dalam ni, jadi Pak Lang buat semut lah. Dolomite. Jom insya-Allah. Kalau nak tanam pokok daripada rumah, eloklah 2 hari macam tu kita jangan siram dia. Sebab apa? Kalau kita siram, takut bila kita nak tanam, tanah ni jadi relai sebab dia lembut.
Okey, insyaAllah. Tak ada akak tunjang yang berpintai. Bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, siap. Yang ni kali kedua Pak Lang tanam pokok cokonan ni. Yang pertama Pak Lang tanam depan tu. Macam ni juga elok, kan? Naik elok. Tapi bila duduk sini ada makhluk Allah tu dia masuk, dia makan Pak Lang punya pokok. Habis ya. Yang ni Pak Lang tanam untuk kali kedua, insya-Allah. Pokok duri hitam ni Pak Lang akan tanam dia dekat atas busuk ni. Atas busuk ni Pak Lang akan tanam dia. Jadi disebabkan dia duri hitam, dia dapat tempat special lah atas busuk. Sebenarnya minggu lepas dia duduk menegak elok yang macam ni. Pak Lang ada 2 pokok. Pak Lang jaga kat rumah. Tiba-tiba yang satu lagi tu tiba-tiba daun dia jadi kering mati. Kemudian yang ni lah. Yang ni Pak Lang cepat-cepat bawa pindah lah kat kebun. Pak Lang akan tanam dia simpan dekat sini lah, insya-Allah. Semoga dia besar elok kat sini lah. Dia kira busuk yang paling last lah. Tu rumah rehat Pak Lang. Sini dia. Last. Mana sempadan. Itu kalau hampa nampak kenapa Pak Lang guna net hitam, sebab zinc silap kira dia lari sikit daripada 6 kaki. Zinc tak cukup lah, senang cakap. Kena order lain. Jadi Pak Lang guna zinc hitam dulu. Busuk yang hampa tengok ni, asal Pak Lang buat dia 5 kaki. 4 kaki lah, 4 kaki. 4 kaki tinggi. Dan lebar dia lebih kurang 12 kaki lah, macam tu lah. Tapi hampa nampak macam dah rendah sikit kan. Sebab makin lama dia makin turun. Jadi macam ni lah. Jarak antara busuk ni dengan busuk tu. Setiap jarak ni nampak macam dekat kan. 40 kaki. 40 kaki Pak Lang buat. Sebab apa? Kira macam tanam permanen lah. Kalau dia punya dahan nanti pi 40 kakian dahan durian tu, pun tak ada masalah lah. InsyaAllah. Sementara dia nak besar, celah-celah ni Pak Lang boleh lah pokok-pokok lain dulu. Macam tu. Yang ni pokok duri hitam. Kalau tengok daun dia, geng-geng durian dia kenal ya. Pokok duri hitam. Rasa dia marvelous. Sebab tu dia mahal.
Okay, kita cek dulu. Ada akak yang bersimpul tak? Kalau ada akak bersimpul tak mau lah. Macam ni. Bismillah. Okey. Ikat sikit dia. Okey, Pak Lang akan buat 3 ni saja. Sebab apa? Matahari pagi main kat belah ni. Alhamdulillah. Durian kampung kaki ganda. Pak Lang beli kat nursery RM10 satu. besar ni lah. Satu lagi. Pokok limau cokun. Durian kampung kaki ganda. InsyaAllah. Dia besar sikit nanti. Pak Lang akan kahwinkan dia dengan kelun yang Pak Lang nak. Ataupun biak pi lah. Tengoklah macam mana. InsyaAllah. Alhamdulillah. Pokok durian kampung. Settle. Settle. Lah ni Pak Lang nak pergi tanam tu. Pokok cokun. Limau cokun Pak Lang akan tanam sini. Hampir dengan Pak Lang punya pondok rehat. Okey, alhamdulillah. Pokok lah, 4 pokok lah. Jenuh juga. Pak Lang ingat nak sambung naik hitam. Tak jadi lah, nak rehat lah. Lepas ni Pak Lang nak mandi, rehat, makan sat, calo. Okey. Okey ya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan. Syukur Pak Lang berjaya tanam 4 pokok. Padah juga. Tapi pecah peluh lah macam mandi lah. Sekejap lagi Pak Lang nak mandi sat. Kemudian Pak Lang akan balik Penang lah. Macam biasalah, nak ambil anak balik sekolah. Hari Khamis ni lepas cuti untuk ayah haji lah. Alhamdulillah.
Kalau Pak Lang main kebun boleh main lama sikit lah. Dah tak kalut nak ambil mereka balik sekolah. Pak Lang cadang nak pasang net hitam kat keliling pagang cing tu. Tak jadi lah sebab kesuntukan masa, tak larat lah. Pak Lang akan sambung lain kali. Jadi terima kasih banyak-banyak semua sahabat-sahabat, kawan-kawan. Pak Lang, Alhamdulillah Pak Lang seronok jumpa dengan hampa. Pak Lang seronok berkenalan dengan hampa. InsyaAllah ada juga kawan-kawan yang dekat-dekat sini dia kata nak main melawat kebun. InsyaAllah Pak Lang sebenarnya kesuntukan masa seminggu main sekali. Main pun pukul 7 Pak Lang keluar sampai sini dalam pukul 8, 8.30 macam tu. Sebab apa, dekat Kulim High Tech tu selalu jam. Kalau tidak cepat je. Tapi nak balik memang laju lah sebab tak ada sangkut dengan jam apa. Pak Lang kan InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lah, boleh main melawat. Pak ada rezeki boleh main InsyaAllah, tak ada masalah apa. Cuma kebun Pak Lang ni kebun baru lah. Baru Pak Lang beli setahun lebih. Kebun baru nak naik. Masa Pak Lang beli dulu macam sawit Pak Lang tunjuk tadi tu. Sawit 30 tahun punya. Jadi untuk hasil tu insyaAllah akan datang ada lah kot, insyaAllah. Okey lah, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.